Okey, untuk video kali ini kita akan buat di Taman Botani Negara atau lebih dikenali dengan sebagai Bukit Cerakah. Ini adalah tempat-tempat yang banyak rider beriadah dan juga bersukan di Bukit Sapu Tangan. Okey, untuk video kali ini saya akan kongsikan dengan anda basic skill, iaitu macam mana nak wheelie dengan mudah dan cepat menggunakan tips-tips yang saya kongsikan dengan anda. Apa yang mula-mula anda perlu lakukan ialah gunakan gear rendah depan, dan yang belakang pun sama juga, gunakan gear rendah. Ini untuk memudahkan anda membuat kayuhan tidak terlalu berat. Yang kedua ialah anda perlu memastikan brake anda berfungsi dengan baik, supaya apabila kita kayuh dia terangkat ke belakang, anda perlu tap brake sedikit untuk mengimbangkan dia dan teruskan kayuhan. Okey, posisi badan kalau boleh perlulah ke belakang, dan kita punya berat badan ni di atas saddle ni.